dan juga faedah persaraan serta gaji. Okey. So, sebenarnya saya dengan Encik Amin memang dah banyak jabatan kami pergi. Kebanyakannya memang nak tahu pasal gaji, betul tak? Betul Dasar-dasarnya tak minat kan? Ngantuk kan? Okey, tak apa. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan memanglah gaji itu penting. Tetapi tuan-tuan dan puan kena faham sebenarnya kenapa JPA memperkenalkan SBPA ni. Mesti ada faedah, mesti ada kekurangan dia kan dalam SBPA ni. Tetapi apa yang kita harapkan lebih banyak faedah ataupun kelebihan dalam SBPA berbanding dengan sistem persaraan Malaysia lah, sistem persaraan kita sekarang. Okey, so saya nak tunjukkanlah yang pertama sekali apa yang diperkenalkan dalam SBPA. Okey, kalau dulu untuk pengesahan jawatan, tuan-tuan dan puan-puan perlu menghadiri kursus induksi, betul tak? Berapa lama kursus induksi dijalankan di MPKJ? Seminggu. Okey. Maksudnya dalam perkeliling pun dia dah sebutkan yang kursus induksi ni perlu dilaksanakan dalam masa 7 hari. Tetapi ada setengah jabatan dia buat kursus induksi sampai sebulan. Yang tu bergantung pada jawatan lah. Tetapi minimumnya 7 hari yang dulu Tetapi sekarang untuk SBPA kita tak ada lagi kursus induksi. Kita tak panggil lagi kursus induksi. Kursus tu dah dihapuskan dan digantikan dengan program transformasi minda. Okey? Dan dalam program transformasi minda ni dia menjadi sebagai salah satu syarat untuk pengesahan. Okey, dan tempoh dia kalau sebelum ni induksi 7 hari, program transformasi minda ataupun PTM ni akan dilaksanakan dalam masa 5 hari sahaja. Okey, so maksudnya selepas 5 hari tuan-tuan dan puan-puan melengkapkan PTM ni, tuan-tuan dan puan-puan cukuplah salah satu syarat untuk pengesahan. Okey, macam mana PTM ni dilaksanakan? Kalau dulu dalam kursus induksi, contoh ada 7 hari, 6 hari pertama kita kena attend kelas, kita kena dengar taklimat, kemudian hari terakhir baru kita akan diberikan kertas peperiksaan. Tetapi untuk PTM, penilaian akan dilakukan sepanjang tempoh PTM yang dilaksanakan. Maksudnya dalam masa 5 hari tu pelbagai penilaian akan dilaksanakan lah. Bukan lagi bergantung kepada kertas peperiksaan. Tetapi dalam penilaian PTM tu segala aspek akan dinilai, dari segi sikap, dari segi penglibatan dan sebagainya. So, maksudnya dalam 5 hari tu tuan-tuan dan puan-puan perlu perform untuk supaya penilaian yang panel bagi itu kiranya baguslah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bukan lagi bergantung kepada kertas peperiksaan saja. Okey, dan seterusnya peperiksaan ada 2, iaitu peperiksaan umum dan juga peperiksaan subjek jabatan. Okey, yang sebelum ni pun kita memang ada 2 jenis peperiksaan ni, di mana peperiksaan umum ni dilakukan pada peringkat perkhidmatan lah, dan jabatan pada peringkat jabatan. Tetapi kita menerima cadangan daripada jabatan-jabatan yang kita dah buat taklimat sebelum ni, di mana dia minta supaya PSM di SUK menyelaraskan peperiksaan subjek jabatan. Sebab dia tak naklah timbulnya isu untuk sesuatu grade, contohlah grade M13. Peperiksaan di MPKJ susah, tetapi peperiksaan di MBSA senang. So dia tak nak macam tu. So sebab tu dia minta PSM SUK menyelaraskan semualah berkaitan dengan peperiksaan subjek jabatan ni. So kita pun akan berbincang dengan perusahaan tertinggi, tengok macam mana. Tetapi cadangan ni boleh dipertimbangkan untuk kebaikan semua. Okey, dan seterusnya berkaitan dengan prospek. Kalau sebelum ni kita ada PTK, betul tak?
untuk kenaikan pangkat dan juga anjakan gaji. Okey, tetapi dalam SBPA ni tak ada lagi PTK. PTK tu memang dah dihapuskan dan digantikan dengan prospek. So maksudnya kalau dulu PTK digunakan untuk kenaikan pangkat dan juga anjakan gaji, sebab dulu masa SSM kita ada jadual gaji matrix kan, yang mana ada P1, P2, P3. Tetapi dalam SBPA ni hanya ada jadual gaji sebaris saja. So maksudnya tak ada lagi prinsip anjakan gaji. Okey, hanya pergerakan gaji biasa je lah. Maksudnya sebaris tu P1, P1, T2, T3 dan sampailah T20 ataupun mengikut sesuatu skim perkhidmatan. Dan prospek ni dia ada dua komponen. Yang pertama sekali penilaian kompetensi dan potensi, dan yang kedua pembangunan kompetensi dan potensi. Tetapi kedua-dua komponen ni hanya perlu dilalui oleh pegawai saja. Maksudnya kumpulan PNP ke atas. Bagi kumpulan pelaksana, mereka hanya dinilai di dalam penilaian kompetensi dan potensi. Okey, faham tak? Okey, kalau dulu dalam SSM kita ada 3 layer skim perkhidmatan. Yang pertama sekali kumpulan sokongan, di mana kumpulan sokongan tu terbagi kepada dua kan, kumpulan sokongan 1 dan kumpulan sokongan 2. Dalam SBPA ni tak ada lagi kumpulan sokongan, namanya dah ditukar, maksudnya rebranding lah. Daripada kumpulan sokongan tu akan ditukar menjadi kumpulan pelaksana. Kemudian kalau dulu dalam SSM kita ada kumpulan sokongan, PNP, pengurusan tertinggi, tetapi dalam SBPA dia ada 4 skim perkhidmatan. Yang pertama sekali kumpulan pelaksana, kumpulan PNP, kumpulan pengurusan tertinggi, dan satu lagi kumpulan perkhidmatan yang diperkenalkan iaitu kumpulan premier. Okey, tetapi kumpulan premier ni di Malaysia kita hanya ada 36 jawatan saja. Antaranya Ketua Setiausaha Negara, Ketua Pegawai Perkhidmatan Awam, Ketua Setiausaha Perbendaraan, dan ada a few kementerian yang dia punya KSU dilantik dalam kumpulan premier. Bukan semualah. Dan kita bernasib baik sebab SUK tidak dikekalkan menjadi kumpulan premier. Sebab kumpulan premier ni dia pelantikan dia adalah berdasarkan pelantikan kontrak, yang mana-mana bukan saja penjawat awam, orang yang sebelum ni kerja swasta pun boleh dilantik untuk menjawat jawatan di dalam kumpulan premier. Okey, so untuk yang prospek ni, untuk kumpulan pelaksana akan dinilai di dalam penilaian kompetensi dan potensi, dan kumpulan PNP ke atas akan dinilai dalam 2 komponen, maksudnya penilaian dan juga pembangunan. Okey, so cara penilaian itu berbezalah dengan PTK. Kalau PTK sebelum ni hanya ada kertas peperiksaan dia, tetapi yang prospek ni dia bukan sahaja bergantung kepada peperiksaan. Maksudnya dia akan minta supaya kita buat presentation, mungkin ada dibagikan kumpulan untuk berdebat, macam-macam tu lah dia punya cara penilaian. Maksudnya dia nak menilai kita punya sikap, kita punya penglibatan dan sebagainya. Okey, yang seterusnya pingat perkhidmatan cemerlang. Okey, kalau sebelum ni di MPKJ ada APC kan? Betul tak? Ramai yang pernah menerima APC. Okey, ramai Okey, so untuk SBPA ni satu lagi pingat telah diperkenalkan,